Aduh, sejarah mungkin berulang kot. Dah masuk tahun yang kedua. Tengok 2024. Hari tu ada aku buat satu video lah tentang K-pop ni lah, yang korang semua tak tahu aku masuk di TikTok lah. Hari ni dia berulang balik. Sejarah mungkin berulang kot. Dan mendapat tontonan yang paling tinggi lah masa tu. Gila lah impact dia tu. Impact dia di kawasan bangsa, kau tengok. Jadi sedih ni bukan main-main ni. Aku tengok. Ayo, dia punya impact dia bagus tu. Kan aku, mungkin orang tidak mengenali aku lah, siapa aku kan. Tapi gila lah impact dia. Ayo, di kawasan bangsa ni. Aku tak tahu ni kawasan bangsa. Saya dekat ni kawasan bangsa. Latih bangsa. Aku rasa budak-budak di negara Korea ni patut jadikan video ni sebagai inspirasi. Ni kawasan Malaysia ni, bukan kawasan Korea. Aku harap siapa rakyat Korea Selatan jadikan video ni sebagai inspirasi dah. Okey serius ni K-pop ni bukan lagu-lagu Melayu tau. Jadikan dia sebagai inspirasi dah. Aku tak tahu dah orang Korea Selatan nak datang ke, nak tengok ke, nak melihat keindahan di Malaysia, silakan, no problem.